Okey, seterusnya nombor 4. 2000 dibagi dengan 50 didarab dengan 18. Okey, bahagi. Apa maksud bahagi? Maksudnya ada 2000 nak dibagikan dengan 50 kumpulan. Seorang dalam setiap kumpulan tu dapat berapa ahlinya. Ataupun boleh dikatakan 2000 nak dibagikan dengan 20 ahlinya, dapat berapa kumpulan. Ataupun lah. Tapi yang paling kita faham maksudnya ialah 50 ni ada dalam 2000 sebanyak berapa kali. Itu maksudnya. 50 tambah 50 100 sama tak dengan 2000? Tak, tambah lagi 50. 150 sama tak? Tak, tambah lagi. Maknanya 50 tu tambah sampai jumpa 2000. Itu maksud bahagi. Okey, so buat bentuk lah macam biasalah. Jadi 50 dalamnya 2000. Oleh kerana sini ada sifar, kita boleh tinggalkan dan bermulalah. Okey, ni sifar 5 tau. Sifar 5 kalau tak tahu, cikgu buatlah 5, 10, 15, 20, 25, 30, 5, 40, 45. Okey, so sekarang inilah sifar ratus. So nombor kat sini paling kecil lah 500. Sepatutnya baru boleh dibagi. Tapi 2 tak boleh. Maka bertukarlah jadi nombor seterusnya 20. Okey, 20. So 20 nak bagi 5 boleh. Iaitu ada rupanya 20. Letaklah 20. Atasnya 1, 2, 3, 4. Settle. Habis. Dan belakangnya ada sifar 1. Letak juga belakangnya sifar 1. Dah sebanding dengan 1. Ini dah tak ada tadi. Ini dah tak ada. So maknanya 2000 bahagi 50. Jawapannya lah 40. Lepas tu darabkanlah dengan 18. Okey, boleh. Okey, so 40 darabkanlah dengan 18. 8 kali sifar 8 kali 4, 3, 2. Ni 10. Letak sini sifar dulu. 1 kali sifar 1 kali 4, 4. So jawapannya 720. Okey. Ataupun kalau awak tak pandai, baik, dia sebenarnya boleh pecah 10 dengan 8. Betul. So 40 kali 10 dapatlah jawapan 400. Okey, 40 dan 8 tak tahu, pecahkanlah dia 10, 10, 10. Kau tak tahulah, tapi sebenarnya tahu je, terutama sifar. Sebenarnya ini 8 darab dengan 4. Cuma sifar kena letak dulu. Gitu. So 8 darab 4 32. 720 pun sama juga. Alright. Okey, alhamdulillah.